Musim hujan ni teringin nak makan scone daripada Tanah Rata Cameron. Kita order je online. Ada 4 jenis. Korang boleh tengok dekat sini. Yang ni yang scone coklat, yang ni yang scone dengan kismis, yang ni scone plain. Yang biasa punya, yang ni dengan butterscotch. Bagi free sekali dengan jam strawberry. And then kemudian dia bagi butter. Scone, tak perlu lagi dah nak pergi ke Cameron Highland untuk nak makan scone. Saya dah panaskan dulu dekat dalam microwave selama lebih kurang dalam 2 minit. Wangi, harum ni scone ni, nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sangat lembut. Lepas tu bau dia harum. Rasa butter dia. Lepas tu musim-musim hujan ni, macam masalah gitu. Makan scone, lepas tu minum air coklat. Kau tengok kat beg kuning. Dia adalah pantang coklat dia. Pantang tengok dia coklat. Memang kau akan rembat, aku akan beli kek coklat moist daripada Family Corner ni. Jumbo pack saiz besar ni terus aku beli. Sebab craving sangat, tengok sangat lalu dekat FYP. Dan dia ada bagi sekali dengan coklat rice dan sudu ni. Tu dia. Habu pula coklat rice. Coklat rice pun banyak juga dia bagi ni. Allah. Orang tengok coklat dia meleleh-leleh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dulu. Lembut. Cair di mulut. So korang yang nak cuba coklat moist yang memang betul-betul moist, lembut, cair di mulut, korang boleh dapatkan Family Corner punya coklat ni, kek coklat ni dekat beg kuning. Tolong lembutkan hati dia. Apa lagi yang sampai ni dalam kotak macam ni. Tengok ni macam mana saya jadi bungkus. Tengok. Wrap. Wrap macam ni Ini dia. Ombak rindu untuk terimaku seadanya. Dia tetap mengutamakan apa tu? Gelatin free cookies, tiada tepung gandum, tiada telur, tiada gula putih. Macam mana kat dalam? Tu dia. Tengok. Ni dia. Biskut ombak rindu korang. Bismillahirrahmanirrahim. Biskut dia tetap rangup dan tetap ada rasa seperti biskut yang menggunakan coklat yang premium punya. Korang boleh order bila-bila masa saja, tak perlu tunggu raya. Ombak rindu ni boleh tengok dekat beg kuning, seller yang aku dah tag tu. Kalau duduk kat rumah, tak mengunyah, tak sah. Bila tonton movie, tonton filem ke tonton apa pun drama dekat rumah ke kan, masih nak mengunyah. Ni kerepek. Nama dia kerepek opak ubi. Yang ni perisa jagung. Satu pack ni 200 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup korang. Memang ada rasa jagung dekat dalam. Dia selalu jagung. Aku nak simpan kat dalam balang ni supaya dia tak masuk angin korang. Dalam balang macam ni. Dengar bunyi dia nampak kepek dia. Rangup betul. Ni comel. Nak hidang pada tetamu dan tak masuk angin, dah tak cepat. Kalau korang nak dapatkan kerepek opak ni, opak ubi, ada macam-macam perisa, korang boleh tengok dekat beg kuning tu. Tengok.